Iran membalas serangan dua gelombang terhadap 14 sasaran fasiliti ketenteraan Amerika Syarikat. Israel melancarkan serangan terhadap Iran hari ini, susulan Amerika Syarikat memulakan operasi ketenteraan berskala besar yang dijangka berlarutan selama beberapa hari, sekaligus mencetuskan ketegangan baharu di Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, dalam mesej rakaman yang disiarkan menerusi platform Truth Social, memaklumkan bahawa Amerika Syarikat melancarkan operasi besar-besaran dan sedang berlangsung terhadap Republik Islam Iran, sambil berikrar untuk memastikan negara itu tidak memperoleh senjata nuklear. Kami bertindak untuk mempertahankan rakyat Amerika dengan menghapuskan ancaman segera daripada rejim Iran, katanya. Dua pegawai kanan Amerika Syarikat yang enggan dikenali, seperti dilaporkan oleh Reuters, memaklumkan bahawa tentera Amerika Syarikat memulakan siri serangan terhadap beberapa sasaran di Iran melibatkan operasi udara dan laut. Skop penuh serangan tersebut masih belum dapat dipastikan, namun seorang pegawai memaklumkan bahawa kempen itu dijangka berlanjutan selama beberapa hari. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone yang menyasarkan kemudahan ketenteraan di seluruh Asia Barat serta beberapa sasaran di Israel pada hari Sabtu. Serangan balas itu dilaksanakan tidak lama selepas serangan gabungan Amerika Syarikat dan Israel ke atas beberapa tapak di Iran. Sumber dalam Islamic Revolutionary Guard Corps memaklumkan kepada Tasnim News Agency bahawa operasi True Promise 4 setakat ini menyasarkan 14 kedudukan ketenteraan Amerika Syarikat di rantau berkenaan, termasuk pusat operasi utama di negara-negara Teluk Parsi serta kemudahan utama tentera laut. Angkatan Tentera Darat Iran, Artesh, turut serta dalam serangan tersebut. Tindak balas terkoordinasi Iran, yang diumumkan kurang daripada 2 jam selepas serangan awal terhadap negaranya, memperlihatkan peluasan jangkauan operasi dengan menyasarkan aset Israel dan Amerika Syarikat yang merentasi Semenanjung Arab hingga ke wilayah Levan.